Puncanya adalah kerana kemiskinan. Kebanyakan penyakit di Malaysia adalah penyakit kronik. Sebab benda-benda ni kadang-kadang kita macam on day to day basis take granted, kita tak nak belajar kan. Muda-muda sudah mendapat penyakit jantung yang teruk. Negara-negara yang lain kita tak nampak orang muda begitu teruk dalam penyakit jantung mereka. Satu adalah merokok. So ramai orang muda merokok. Kita nak cepat, nak fast food. So mereka akan pilih makanan yang lebih tak sihat. Cara pemakanan yang sihat tak usah menggunakan wang yang banyak. But that attitude yang tak apalah, oh you vegans or vegetarian eat a lot of mock meat. I think the Malaysian don't realise that these are highly processed too. You know, not only the mock meat that vegetarian or vegans are eating. This video brought to you by Chef Day Vegan Journey, ProVeg Malaysia, powered by Veggie Challenge app.